لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل أما بعد الحمد لله رب العالمين. Uh, Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat sambung pembelajaran bahasa Arab bersama-sama. Alhamdulillah. Dan semalam kita sudah masuk perbualan kedua. Jadi kalau ikutkan kita ada 3 perbualan lah. Keyword 1 kita ada tanya nama, tanya khabar. Alhamdulillah. Tahu kan dah tanya nama, tanya khabar macam mana? Tahu. Masmuka, masmuki untuk perempuan. Kaifa haluka, kaifa haluki. Lepas tu kalau orang tu nak tanya balik khabar, macam mana? Wa kaifa Wakil haluka anta. Betul. Wa kaifa haluki anti. Okay, itu hiwal 1. Kemudian hiwal 2, perbualan kedua kita tanya apa? min Tanya aina anta? dari mana. Betul. Awak dari mana? Min aina anta, min aina anti. Lepas tu ada lagi satu tanya. Hal anta? Ya, tanya adakah awak orang sekian Tekun. tempat. Naam. Adakah orang Turki? Macam tu lah lebih kurang. Tapi perkataan orang Turki tu boleh kita tukar lah perkataan lain. Contoh macam orang uh, Malaysia ataupun macam-macam lah. Nah. Okay. Jadi insyaAllah hari ini kita akan habiskan perbualan yang ada di topik 1. Okay. Untuk perbualan ketiga nanti kita akan masuk macam mana cara untuk perkenalkan contoh keluarga ataupun kawan. Dalam kes kita ataupun perbualan yang kita akan ambil, perkenalkan abang kakak dan juga kawan lelaki, kawan perempuan lah. Okey. Dan macam mana kalau orang perkenalkan kawan dan sebagainya, apa yang patut kita jawab. Itu topik 1 lah. Dan kita akan cuba ambil hari ini untuk topik hiwar ketiga. Jadi insyaAllah hari ini apa yang kita akan buat sebelum masuk topik ketiga ataupun perbualan ketiga, kita akan buat latihan perbualan dahulu. Kita akan buat latihan perbualan dahulu. Macam Ustaz bagi tahu pada kelas malam, kita akan buat setiap orang akan tanya 5 kali dan jawab 5 kali. Maksudnya nanti, contoh, ni kita ambil yang daripada student semalam lah, yang dah selesai buat latihan perbualan. Okey. Yang ini akan masuk grup kecil untuk buat latihan perbualan. Okey, ni contoh dia. Kita ada Tunku Muhsin. Tunku Muhsin ada hari ni? Ada. Alhamdulillah. Ada. Okey, contohnya Akhi Muhsin dan juga Nurlisia. Ukhti Nurlisia ada? Ada, Ustaz. Okey, bagus. Masya Allah. Jadi insya-Allah Akhi Muhsin dan juga Ukhti Nurlisia nanti akan buat 5 pusingan lah. Ustaz minta 5 teruslah, senang. Okey, cuba buat sampai 5 kali pusingan. 5 kali pusingan apa ni? Pusingan pengulangan hiwar 1 dan juga hiwar 2. Okey, ulang sampai lancar lah. Contoh kita kata Mas Muka, Mas Muki. Kalau untuk Akhi Muhsin tanya Nurlisia, Mas Muki lah. Kaifa haluki? Lepas tu bila Ukhti Nurlisia dah jawab, jangan lupa untuk tanya balik. Wa kaifa haluka anta? Itu soalan yang sebab Ukhti Nurlisia kalau orang yang jawab tu cuma kena tanya 2 soalan je.
Tanya balik dua soalan. Apa dan bagaimana keadaan awak pula? Dan juga lagi satu, wama jinsiyatuka anta. Dan apa pula warga negara kamu. Tapi tu nantilah yang wama jinsiyatuka anta. Jadi sekarang kita cuba demo dulu. Lepas tu Ustaz akan pecahkan kumpulan lah. Yang dah buat latihan semalam. Nah, okey. Kita buat demo sedikit. Akhi Muhsin, cuba gunakan perbualan hiwal 1 dan juga hiwal 2 dengan ukhti Nulisya. Jadi orang yang tanya. Nah, نعم نعم. ما اسمك؟ ما اسمك؟ Ismi Siti. كيف حالك؟ Bikhairi walhamdulillah. tanya balik. Ingat tak susunan dia? Kaifa haluka? Okey, fahaluka anta. Wa kaifa haluka anta? بخير الحمد لله. Terus. Nah, Akhi Muhsin, terus kepada hiwal 2. من أين أنت؟ Ana min Turkiyatun. Anak min Turkiya. Nama negara, saya Ana- dari sekian tempat, tak perlu tukar pun dia punya perkataan. Contoh, saya dari Kedah, saya dari Kedah. Ana min Kedah. Saya dari Malaysia, saya dari Malaysia. Ana min Malaysia. Semalam, sorry Ustaz. Semalam Ustaz cakap yang Malaysia tu Malaysia tu. Itu kan bukan soalan dari. Okey. Itu kan soalan adakah awak orang Oh, kalau Turki? soalan jadi macam tu lah. Oh, okey, Hal faham. bukan soalan, tengok soalan. Kalau dia Oh. tanya awak dari mana? Uh-uh. Jawapan saya dari Malaysia contohnya. Saya dari Turki. Okey. Sebut je nama tempat tersebut tanpa perlu tukar yang iyatun ataupun iyun. Okey. Sebab apa ya tak perlu tukar? Sebab iyun dan juga iyatun untuk orang tempat tu. Okay? Sebab dia tanya awak dari mana? Saya dari cakap je lah saya dari negara tu. Dari negeri mana? Tak perlu tukar تركيا. iyun atau iyatun. Nah, sebab iyatun, iyun itu untuk jinsia, warga negara ataupun orang mana. Nah, faham ke? Tak faham? Faham tak? Tak berapa faham, tapi Ustaz tak apa. Bila kita buat sesi ni nanti bila kena tu Ustaz tegur balik ya. Okey, boleh. Contoh kalau awak dari mana? Saya dari Min Turki. aina anti, ana Mm-mm. min Malaysia Ustaz kata. Macam tu, betul. Contoh soalan kedua. Hal Hal- anti Anti Malaysia. Malaysiatun. Tun. Oh, okey. Baru jawab na'am ana Malaysiatun. Okey. Okey. Okey, bagus. Masya Allah. Okey, kita cuba mula balik daripada min aina. Tafadhal, Akhi Muhsin. من أين أنت؟ Ana min Malaysia. هل أنت ماليزية؟ Naam, ana Malaysia tun wa ma jinsi tu. Ini saya tanya balik. Oh. Bukan. Betul. Tadi Ukhti Malaysia yang patut tanya balik. Sebab orang yang jawab, dia tanya dua soalan je. Maksudnya Ukhti Malaysia yang jawab tadi tu, dia cuma tanya dua soalan. Satu, yang awak pula apa khabar? Yang kedua Ya. yang tadi tu. Awak pula apa warga negara? Wama? Naam, ana Malaysia kan? Malaysia tun wa ma jinsi tuka anta. Awak pandai. أنا ماليزية. أنا من Malaysia. Okey, itu betul. Cuma kena tukar Malaysian sebab saya orang lelaki. Okey. Ana Malaysian. أنا ماليزيون. أنا من Ana Malaysia. min Malaysia. Okey, cantik. Alhamdulillah. Okey, tadi Akhi Muhsin baru satu pusingan. Maksudnya satu untuk tanya lah. Nanti teruskan tanya sampai 5 kali lah. Ataupun ulang apa ni? Ataupun tukar.
Sampai cukup 5 kali tanya, 5 kali jawab. Sekarang ni Ustaz nak tengok Ukhti Nurlisia pula cuba untuk tanya Akhi Muhsin. Kena cek tengok balik tau. Okey, bismillah. Hmm. Tadi tak bismillah ya Ustaz. Jom bismillah. Bismillah, ya Allah. Okey, ma asmuka? Mas muka. Okey. Ismi macam mana tadi Ustaz? Tanya. Tanya Akhi Muhsin. Okey. Sekejap Tanya sikit. Tanya. Belum. Ismi okey. La ilaha illallah. Boleh? Tanya Tak saya. boleh? Masmuka. Mas muka tanya nama dulu lepas tu. Ismi Mustin. Kaifa haluka? Bikhair, alhamdulillah. Wa kaifa haluki? Anti. Bi khair walhamdulillah. Terus Bagus. tanya Terus di tanya mana? hiwar kedua, permulaan kedua. Ya. Min aina anta? Ana min Turkiya. Hal anta Turkiya? Turkiyun. Turki. Turkiyun? Naam. Adakah awak orang Turki? Naam, ana Turkiyun. Akhi Muhsin tanya balik sebab orang yang jawab tadi, Akhi Muhsin kena tanya soalan balik. Apa pula warga negara kamu? Wa ma jinsiyatuki? Ana Malaysia. Tun. Ana min Malaysia. Ana min Malaysia. Ana min Malaysia. Okey, Ana betul. Ana Malaysia tun, ana min Malaysia. Okey, untuk mudah, tak silap dekat muka surat 3 ada dia punya contoh. Okey, cuma kena peka lah. Okey, maksud daripada ayat-ayat bahasa Arab tersebut apa dia. Sebab kalau tak silap, hiwar 1 tu mudah saja. 1 tanya nama dengan tanya khabar. Lepas tu hiwar kedua pun mudah juga. Tanya dari mana dan adakah awak orang sekian. Cuma kita yang ditanya atau orang yang jawab kena tanya balik 2 soalan. Wa kaifa haluka anta ataupun wa ma jinsiyatuka anta. Okey? Atau wa ma jinsiyatuka pun cukup. Okey, sekarang Ustaz pecahkan grup untuk Akhi Muhsin dan juga Ukhti Nurlisia. Tak apa tak lancar, tapi macam susunan tadi. Okey? Kalau nak tengok-tengok sikit pun tak apa. Tapi kita cuba ulang 5 kali pusingan sampai tak perlu pun tengok. Boleh? Ya. Okey. Sekarang boleh tekan join bagi Ukhti Nurlisia dan juga Akhi Muhsin. Buat sampai lancar lah. Baik, sekarang yang lain pula. Tak nak Ustaz kena tengok dulu contoh. Ataupun Okey, sekarang Akhi Muhsin dan juga Ukhti Nurlisia, dia sudah masuk dalam grup kecil untuk buat latihan sampai lancar. Dan itu juga kita akan buat pada anda semualah. Tapi memandangkan macam tadi ada yang tidak lancar, kita kena tengok balik lah. Adakah yang lain okey. Cuba Akhi Munawir dengan Muhammad Nazirul Fikri. Boleh tak? Cuba try dulu tanya. Mas muka? Sekejap. Dia ada tak hari ni? Oh, dia tak ada. Okay, minta maaf. Dia tak ada hari ni. Okey, sekejap. So, Nazirul Fikri dia ada. Ukhti Raiha. Dengan Ukhti Raiha. Mas Muki? Ismi Raiha. Kaifa haluki? Ismi Raiha. Bikhair, alhamdulillah. Okey, Ukhti Raiha tanya balik. Wa Tanya kaifa balik. haluka? Wa kaifa haluka anta? Bihairi Wa walhamdulillah. kaifa haluka anta? Bihairi walhamdulillah.
Terus hiwar kedua. من أين أنت؟ Hiwar. Ana min Malaysia. هل أنت ماليزية؟ ماليزية؟ Perempuan. Ya, pandai. Naam. Naam, ana Malaysia. Wa jinsiyatuka Naam, anta? ana Malaysiatun. Kalau perempuan, tambah Naam, iyatun. ana So, Malaysiatun. Naam, ana Malaysiatun. Wa jinsiyatuka anta? okey, cantik. أنا ماليزيا. أنا من ماليزيا. Okey, ana Malaysi, ana min Ahlan wa Malaysia. sahlan. Atau ana Malaysiun, ana min Malaysia. Okey, أنا ماليزيون. أنا ماليزيا. lancar. Sekarang Ukhti Ahlan wa Raiha sahlan. pula cuba tanya Munawir. Hiwar yang sama Ustaz? Ya, satu, dua. Hiwar satu juga? Satu, dua juga. Satu dan dua. Nah. Mas muka? اسمي مناور. Kaifa haluka? بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ Bikhair. Alhamdulillah. Min aina anta? Terus, أنا من ماليزيا. Hal anta Malaysia? Malizi. Nah. Maliziun atau Malizi? Hal anta Malaysia? Hal anta Malaysia? نعم أنا ماليزيا. وما جنسيتك أنت؟ Pandai, okey. Ana Turkiya. jawapan. Ana min Turkiya. Ana Turkiyun. Ana Ana- min Turkiya. Ahlan wa. Ana Turkiyatun. Kalau saya orang, ya, betul. Okey, ana Turkiyatun, ana min Turkiya. Atau nak wakaf, ana Turkiyah. Ana min Turkiya. Okey, Ana min bagus. Masya Turkiyah. Allah. Ana min Turkiya. Akhi Munawir dan juga Ukhti Raiha sudah sedia untuk masuk grup kecil. Cuba ulang yang tanya tadi tu sampai terbiasa di lidah, sampai tak perlu tengok buku. Okey, boleh? إن شاء الله. Okey, cuba insya-Allah. Boleh. Allah memudahkan, boleh masuk grup, tekan join. Naam, kita ada lagi orang lain. Ukhti Raiha sudah. Ukhti Alia. Ukhti Alia ada. Naam, Armi Suzana. Tak silap, Ada. Ukhti Armi, Ustaz tak dengar lagi hafalan hiwar 2. Tapi kita terus kepada ni lah. Okey, tengok contoh. Okey, so maksudnya Alia cuba tanya Armi. Kita tengok Armi boleh jawab tak. Boleh, cuba terus tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak perlu tutup mic, buka mic masa tengah bercakap, terus buka mic je. Ismi Alia. Mas Muki. Ismi Armi. Kaifa haluki? Bikhair. Walhamdulillah. Wa kaifa haluka anti? Oh, Wa kaifa haluki anti? pandai. Bighairi walhamdulillah. Min aina anti? Ana min Malaysia. Hal anti Malaysia? Naam. Ana Malaysiun. Malaysiun untuk orang Malaysia lelaki. Ana Malaysiatun. Tanya balik. Wa ma jinsiyatuki? Okay, bagus. Ana Malaysia. Ana min Malaysia. Okay, bagus. Ukhti Armi cuba tanya Alia pula. Mas Muki? Ismi Alia. Kaifa haluki? Bighairi walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti?
Bikhair. Walhamdulillah. Okey, cantik. Min, Masya Allah. Terus. min aina anti? Ana min Malaysia. Hal anti Malayziyatun? Malaysiatun. Naam, ana Malaysia. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Malayziyatun. Ana min Malaysia. Okey, bagus. Ahlan wa Masya Allah. sahlan. Lancar. Ahsantuma. Sekarang masuk dalam grup. Boleh tekan join dan latih ulang sampai lancar. Okey. Sekarang kita ada lagi yang lain-lain. Sebentar. Ustaz nak buat ni. Nah, kita ada Akhi Hazim dan juga Zawawi. Tapi tak ada kat sini. Hazim ada Hazim. Hazim ada. Akhi Zawawi tak ada. Nah, Hazim ada. So akan buat dengan siapa ya? Abdul Razak KIV. Ana ada Hadi. Abdul Razak. Okey. Tak silap nak kena buat persiapan dulu ya? Hafal dulu atau dah ready? Boleh lah. Baca sikit. Dah baca sikit. Okey, maksudnya dah ada modulnya lah. Ya, Betul? dah ada. Alhamdulillah. Okey, dah nampak kan macam mana kita buat tadi? Baik. Nampak. Okey, agak-agak boleh terus masuk grup kecil ke ataupun nak kena tengok dulu? Boleh lah Ustaz. Nak grup kecil tu tekan mana Ustaz? Tak, nanti saya edit, saya buat setting, nanti terus tinggal tekan join. Boleh. Boleh terus Akhi Hazim macam mana? Boleh ke? Boleh insyaAllah. Boleh Sebab nak jimatkan waktu, Ustaz terus masukkan. Okey. Tahu kan nak tanya macam mana? Ingat. Macam tadi tahu. kawan-kawan buat, tanya nama, tanya khabar, lepas dah jawab khabar, tanya balik awak pula apa khabar untuk Abdul Razak lah contoh kalau dia jawab. Lepas tu dah tanya dari mana, adakah awak orang sekian, nak kena tanya balik orang yang jawab lah kan. Awak pula apa warga negara, macam tu. Okey? Okey. Dia punya proses ingat semua 5 kali tanya, 5 kali jawab. Maksudnya tu dah tanya, jawab, orang tu jawab. Betul? Okey, Allah mudahkan. InsyaAllah. Okey, sila masuk. Ini tak buat. Sepatutnya Ustaz dengar dulu yang ni. Kita tinggal Aiman Afkar, Junaidi, Bondaku. Yang lain apa khabar semua? Yang ni Ustaz tak tulis namanya. Semuanya sihat lah. Aiman Afkar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru dengar suaranya. Khair. Kalau begitu, yang ini kita kena dengar dululah. Maksudnya macam mana? Kita akan buat macam ni. Sebentar, Ustaz tulis yang belum sempat lagi tulis. Benda tu Aiman. Lagi Rafidah. Muhammad Junaidi. Okey. Tu Ustaz, Ahmad Junaidi tu nama saya yang dekat atas tu. Yang Ada ke? Hadi tu. Ni dah tukar balik dah. Dah tukar. Dah tukar, betul dah. Okey. Ustaz. Patutlah. Okey. Sebab Ustaz ikut yang ada dekat sini. Okey. So, So, Hadi, Zunaidi, Junaidi. Okey. So, maksudnya tadi sepatutnya dah boleh dah masuk. Tapi tak apalah. So, Aiman Afkar dan juga Akhi Junaidi. Cuba buat tadi tu. So, Ustaz cadang Akhi Junaidi yang tanya dulu. Akhi Zunaidi yang tanya dulu. Zunaidi ke Junaidi? Junaidi. Junaid. Okey, Junaidi. Betul. Okey. Okey, silakan tanya Akhi Aiman. Mas Muka. Ismi Aiman. Kaifa haluka? Ana bil khair walhamdulillah. Wa kaifa. Yang jawab tu kena tanya tu. Tanya balik. Maksud dia tanya balik Tanya. Awak pula apa khabar? Wa kaifa Saya baik. haluka anta? Bi khairi walhamdulillah.
Lepas tu saya tanya yang Betul, perbualan kedua. min aina anta? Ana min Malaysia. Hal anta Malaysia? Malezi. Naam. Sama ada Malezi. Malezi atau Maleziun. Malaysian. Hal anta Malaysian? Naam, ana Malaysia. Wa ma Malaysia tu kalau ada ya. Itu jadi orang Malaysia perempuan. Maleziun atau Malezi. Oh, Okey. untuk lelaki tak ada ni. Tak ada alif. Tak ada tak marbutah lah. Tak sama. Oh. Dia pakai iun atau i. Okey. Untuk orang Malaysia. Bukan negara tau. Sebab dia tanya, adakah awak orang Malaysia? Ya, saya orang Malaysia. Hal anta Maleziun? Naam, ana Maleziun. Hal anta Malezi? Naam, ana Malezi. Lepas tu nak kena tanya balik, awak pula apa, warga negara apa? Nah, macam mana? Naam, ana Malaysian. Wa ma jinsiyatuka. Aywa. Ana Malaysian, ana Malaysia. Ana min Malaysia. Ana bagus, min Masya. Malaysia. Okay. Okey. Boleh cuba tanya lagi. Lepas tu nanti Aiman pula cuba jawab. Ustaz ringkaskan lah. Tak dengar bahagian. Akhi Aiman tanya kan. Tapi tak apa, nanti cuba, okey. So, Akhi Aiman dan juga Junaidi boleh masuk grup kecil dulu. Naam. Tekan join lah. Naam. Yang lain-lain dah masuk sini tu dah selesai ya? Dah ulang 5 kali pusingan. Ukhti Raiha, Nulisya, sudah selesai. Ya, betul. Ya, betul Ustaz. Dah Alhamdulillah. selesai dah 5 kali pusingan. Alhamdulillah, tahniah. Lancar ke ataupun maaf, lebih tepat lagi tengok buku ke ataupun tak tengok langsung? Jeling-jeling. Jeling-jeling. Jeling-jeling, okey. betul. Jeling-jeling. InsyaAllah cuba sampai ke arah tak perlu jeling langsung. InsyaAllah. Okay. Sebab kita perlu kepada biasa guna perkataan dan juga ayat yang dihafal tu lah. Okay. Okey, yang lain boleh tunggu dulu ataupun kalau tak tahu nak buat apa, boleh buka muka surat 17 lah. Sebab 17 tu adalah ayat hafalan yang akan ditasmiah. So, nak senang boleh siap-siap hafal lah untuk yang dah selesai urusannya. Nah, boleh? Muka surat 17 Boleh untuk Ustaz, hafalan. insyaAllah. Okey? Boleh. Okey, nah. Kita tinggal bondaku dan juga siapa ya lagi seorang? Sekejap, Ustaz tengok balik. Bondaku dan juga Ukhti Rafidah. Nah. Ahlan ya, bondaku namanya siapa? Betul ke namanya bondaku? Takkanlah kan? Nama apa? Mas Muki. Siapa bondaku sini? Boleh buka mic? Nah. Okey. Dia view sahaja. Nah. Ukhti Rafidah ada sini, Rafidah? Ada. Okey, kalau macam tu Ustaz dengan Rafidah lah. Boleh? Boleh. Kita cuba sampai 5 pusingan. Assalamualaikum, Mas Muki. Waalaikumsalam. Ismi Rafidah. Kaifa haluki? Bikhair walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bikhair walhamdulillah. Min aina anti? Ana min Malaysia. Hal anti Maliziyatun? Naam, ana Malaysiatun. Wa ma jinsiyatuka anta? Wa ma jinsiyatuka? Mana satu? Nah. Wa ma jins... Saya tanya ke Ustaz? Betul, yang itu awak tanya. Wa ma jinsituka? Ana Maliziyun, ana min Malaysia. Okey, Ustaz tanya lagi, okey? Kita habiskan tanya, lepas tu nanti Ukhti Rafidah pula tanya. Min aina anta? Maaf. Mas Muki. Ismi Rafidah. Kaifa haluki? Bikhair walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bikhair walhamdulillah. Min aina anti? Ana min Malaysia. Hal anti Maliziyatun? Naam, ana Malaysiatun. Wa ma jinsituka? Ana Turki. Ana min Turkiya. Mas Muki. Ismi Rafidah.
كيف حالك؟ بخير والحمد لله وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. من أين أنت؟ أنا من ماليزيا. هل أنت هل أن... هل أنت ماليزية؟ نعم أنا ماليزية. وما جنسيتك؟ Ana Turki, ana min Turkiya. Okey, sekarang 3 set kita dah tanya. Ukhti Rafidah pula cuba tanya dulu. طيب ما اسمك؟ السلام اسمي عين عليكم. Waalaikumsalam. ما اسمك؟ اسمي عند الله. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. من أين أنت؟ Ana min Turkiya. هل أنت ماليزيا؟ Kalau Ustaz cakap saya dari Turki, so tanya balik, adakah awak orang Turki? Macam tu. Sebab kita untuk kali ni kita tak belajar pasal la lagi. So, nanti dulu. أوكي. هل أنت ماليزي؟ هل أنت تركي؟ هل أنت تركي؟ نعم أنا تركي. وما جنسيتك أنت؟ أنا ماليزي. أنا من ماليزية. أنا ماليزية. أنا من ماليزيا. Okey, ada confuse sikit kat sini. Tak apa, cuba lagi sekali. Ustaz, yang ini Malaysia tu tak payah cakap Atun ni Ustaz. Ana min Dia, Malaysia. dia, kita kena faham soalan yang ni. First, dia tanya awak dari mana? Maksudnya dia tanya dari negara mana lah, atau negeri mana, atau tempat mana. So, kalau nama tempat tak perlu pun, tak perlu apa? Tak perlu bagi tahu iyun atau iyatun. Contoh macam, awak dari mana? Saya dari Malaysia. Sebut je lah Malaysia. Ana min Malaysia. Okay. Awak dari mana? Saya dari Indonesia. Ana min Indonesia. Kalau orang tu tanya, adakah awak orang Indonesia? Itu barulah letak iyun atau iyatun. Ya, betul. Hal anta Indonesiun. Hal anti Indonesiatun. Ya, saya orang Indonesia. Jadi yang tadi Ana Malizi, Ana min Malaysia. Sebut perkataan Malaysia biasa je lah. Betul, betul. So tadi pun kena ikut juga. Kalau lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Baik. So Ana Mali. Ana Malizi. Ana min Malaysia. Malaysia atau Malaysiatun. Ini Ana Malaysiatun ya Ustaz. Ana Malaysiatun. Ana Malaysiatun. Ana min Malaysia. Kita tahu kan sebab apa? Yang ini warga negara. Okey, yang maksud Ustaz kenapa bukan Malaysia tapi Malaysiatun? Malaysiatun maksudnya orang Malaysia. Orang Malaysia. Dua-dua maksud orang Malaysia. Tapi Malaysiun atau Malaysi itu lelaki. Malaysiatun, iyatun itu perempuan. Okey? So macam Ukhti Rafidah kan cakap saya orang Malaysia. Ana Malaysiun ke ana Malaysiatun? Mana satu? Ana Malaysiatun. Malaysia ke? Malaysia lelaki bos. Malaysiatun. Malaysiatun. Now. Okey. Okey, lagi sekali tanya. Mas muka? Ismi indallah. Kaifa haluka? Bikhair walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bikhair walhamdulillah. Min aina anta? Ana min Malaysia. Hal anta Malaysia? Hal anta Malaysiyin? Malaysiyin? Naam, ana Malaysiun. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Malaysia. Ana min Malaysia. Aywa. Lagi satu kali. Baik. Kelas. Mas muka? Ismi indallah. Kaifa haluka? Bikhair walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bikhair walhamdulillah. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistaniyatun? Pakistaniyatun. Pakistaniyun.
Pandai. Naam, ana Pakistani. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana Malaysia. Ana min Malaysia. Aiwa, bagus. Masya Allah, Masya Allah. Bagus. Cuma kita tak sempat dengar untuk ukhti bondaku dan juga Jarawi Gapar. Boleh saya tahu siapa Jarawi Gapar? Ahlan, Jarawi Gapar. Assalamualaikum. Okey, tak ada. Tak ada ni. Astagfirullahaladzim, dalam 30 saat dia orang semua akan masuk. Apapun, Alhamdulillah, nampak tak bagaimana kita buat tadi ke arah kelancaran. Kita punya target adalah ke arah kebiasaan. Bagaimana kita boleh biasa dengan perkataan dan juga ayat Arab. Walaupun yang basic, tapi basic itulah yang kita nak kukuhkan dengan sebaik mungkin. Tamam, Alhamdulillah, Masya Allah, ukhti Rafidah lancar. Allahu Akbar. Pernah belajar bahasa Arab ke sebelum ni? Belajar je Ustaz, bercakap tak ada. Aiwa, Alhamdulillah. So maksudnya tu hafal apa semua dekat kursus ni lah. Betul Ustaz. Alhamdulillah. Lancar, tahniah. Ustaz Evolution, naam. Kata lancar. Bagus, Masya Allah. Alhamdulillah. Teruskanlah sebab kalau ikutkan untuk kursus kita dalam masa 4 minggu ni dia dalam berapa ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz tak kira tapi dalam 20 lah. 20 ayat perbualan yang mesti dibiasakan. Bukan je ingat tau. Maksudnya biasa. Maksudnya tu secara automatik. Boleh guna ayat tu. Itu yang kita cuba usahakan. Yang ni ke arah kebiasaan insya-Allah. Cuma nak ke arah ini perlu banyak pengulangan. Faham? Anda semua sekarang tengah cuba usahakannya lah. Tahniah. Alhamdulillah. Dan Ustaz boleh bagi tahu satu benda. Kalau anda semua rasa seronok, Alhamdulillah. Dan kalau anda rasa bosan, tolonglah jangan. Sebab kita namanya sedang berlatih, kenalah terjun dalam latihan. Orang yang namanya atlet, dia apa panggil? Jadi pro pada satu permainan tersebut disebabkan latihan. Walaupun latihannya membosankan contohnya. Tapi jangan ambil ringan sebab latihan ini sebenarnya memperkukuhkan lagi penggunaan dan juga cara kita guna perkataan dan ayat tu lah. Sampailah terbiasa. Dan bila sudah terbiasa, itu subhanallah akan bantu anda semua untuk level yang lebih tinggi. Sama ada nak kembangkannya, sama ada nak gunakan pada bahagian-bahagian lain. Dan itu jadi lebih mudah lah sebab sudah ada asas. Jadi tolong ingat apa yang anda semua buat hari ini. Anda semua buat hari ini. Alhamdulillah ada di antara kita yang sudah 5 kali tanya, 5 kali jawab. Dan mungkin ada yang tak sempat lah. Betul tak Aiman? Aiman dengan Junaidi. Sempat ke habiskan? Naam Aiman. Sempat tak habiskan tadi? Sempat kot tadi ulang banyak kali. Ulang banyak kali. Oh tak kira lah. Tak kira. Tak kira. Alhamdulillah. Allah berkati. Naam. Okay, sekarang insya-Allah tahniah kepada siapa yang dah buat. Cuma Ustaz tak dapat dengar siapa bondaku ini. Naam. Kalau boleh bagi suara ataupun tulis dia punya chat ataupun WhatsApp Ustaz. Boleh Ustaz tahu. Takut student. Dan kalau sebab dekat sini dia ada pengajar tu juga. Pengajar dalam latihan. Ustaz tak tahulah kalau pengajar dalam latihan namanya bukannya bondaku. Apapun. Perlu inform saya lah siapa ni supaya kita boleh buat latihan sama-sama dan sebagainya. Allah berkati. Jazakallah khair. Okey. Sekarang buka muka surat 14. Kita akan masuk perbualan yang baru.
Okey, perbualan ketiga, dan habis perbualan ketiga ini maksudnya kita dah selesai topik 1. Wow, rabu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey. Jadi sekarang baca dengan ustaz. Hadza ini lelaki, hadza ini lelaki. Hadza ini ini lelaki. lelaki. Hadza Hadza ini lelaki. ini lelaki. Hadihi ini perempuan, hadihi ini perempuan. Hadhihi ini perempuan. Hadihi Hadhihi ini perempuan. ini perempuan. Hadihi ini perempuan. Akhun abang, akhun abang. Akhun abang. Abang. Akhun abang. Akhun abang. Ukhtun kakak, ukhtun kakak. Ukhtun kakak. Ukhtun kakak. Sadiqun kawan lelaki, sadiqun kawan lelaki. Sadiqun kawan lelaki. Kawan lelaki. Sadiqatun kawan perempuan, sadiqatun kawan perempuan. Sadiqatun kawan perempuan. Sadiqatun kawan perempuan. Huwa dia lelaki, huwa dia lelaki. Huwa dia Lelaki. Ia dia perempuan, ia dia perempuan. dia perempuan. Dia perempuan. Mudarrisun cikgu lelaki, mudarrisun cikgu lelaki. Mudarrisun cikgu lelaki. Muhandisun jurutera lelaki, muhandisun jurutera lelaki. Muhandisun jurutera lelaki. Bagus. Talibatun pelajar perempuan, talibatun pelajar perempuan. Talibatun pelajar perempuan, pelajar perempuan. Tabibatun doktor perempuan, tabibatun doktor perempuan. Tabibatun doktor perempuan. Ma'assalamah, selamat tinggal. Ma'assalamah, selamat tinggal. Selamat tinggal. Okay, 8.45 boleh cuba tulis dulu dalam masa 3 minit. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau ada soalan boleh tanya lah kalau ada.
Okey, jom kita masuk muka surat 16. Kita baca sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum waalaikumsalam. Hadha akhi huwa mudarrisun. Haza Ada Huwa mudarris. wa mudarrisun. Ataupun baca waqaf lagi senang lah. Hadha akhi huwa mudarris. Hadza akhi huwa mudarris. Ada akhi wa mudarris. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Hadha sadiqi huwa muhandis. Hadza sadiqi Ada huwa sadiqi muhandis. huwa muhandis. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Ma'as Ahlan salamah. wa sahlan. Ma'as salamah. Salam. Ma'assalam. Terus kita baca yang perempuan pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum waalaikumsalam. Hadihi ukht talibatun. Hiya baca wakaf je senang. Hadihi ukhti hiya talibah. Hazihi ukhti hiya Hadihi talibah. talibah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Hadihi sadiqati hiya tabibah. Hazihi sadiqi Hadihi sadiqi hiya hiya tabibah. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Salam. Ma'assalamah. Ma'assalam. Okey, yang ini mudah. Rasanya kita boleh terus ke terjemahan. Nah, ramai-ramai boleh jawab, tak ada masalah. Kalau ada yang tak tahu, beri perhatian lah. Okey. Hadha akhi huwa mudarris. Maksud? Ini abang saya. Dia cikgu. Huwa mudarris. Dia seorang guru. Betul. Bagus. Hadha ini akhi Ini abang guru. saya. Huwa dia mudarris guru. Ini abang saya, dia seorang guru. Okey. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Atau kita kata selamat berkenalan lah. Okey, walaupun agak jauh sedikit tapi kita boleh faham yang dimaksudkan untuk kes ini, yakni sedang diperkenalkan abangnya. So kita jawab selamat berkenalan lah. Kan? Ada Okey, perkataan lain? Tapi Ustaz? selamat berkenalan ada je. Ada perkataan lain tapi panjang. Contoh macam saya gembira berjumpa awak. Ana masrur bi liqa'ik. Takkan nak jawab semua orang macam tu kan. Ahlan wa sahlan paling ringkas. Nah. Okey, kemudian hada hada sadiqi hada sadiqi sekejap. Hada sadiqi huwa muhandis. Maksud? Ini kawan saya. Ini kawan saya. Dia jurutera. Seorang jurutera. Betul. Ini kawan saya, dia seorang jurutera. Ahlan wa sahlan dah tahu dah. Selamat datang atau salam perkenalan. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Selamat. Selamat tinggal. Bye-bye. Dah kenal-kenal terus bye-bye kan. Okey, kemudian bawahnya. Hadihi ukhti hiya talibah. Ini kakak saya. Ini kawan saya. Kakak saya. Saudara Ini kakak perempuan. saya. Dia seorang Pelajar. pelajar. Okey, hadihi ukhti. Ini kakak saya, dia seorang pelajar. Ahlan wa sahlan, semua dah tahu. Hadihi sadiqati hiya tabibah. Ini kawan perempuan saya. Ini kawan saya, seorang doktor. Ya, Belajar. Dia betul. Ini kawan perempuan saya, dia seorang doktor. Ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat berkenalan, ma'assalamah, ma'assalamah. Selamat tinggal. Okey, yang paling penting sekali daripada perbualan yang kita baca ini, kita boleh fahamlah cara perkenalkan abang atau
kakak atau kawan. Jadi yang paling penting sekali kena hafal. Okey, soalan. Munawir, ada soalan? Akhir Munawir. Angkat tangan tapi tak buka mic. Nah. Ni ahi tu. Mhm. Ahi. Abang atau saudara? Saudara lelaki kalau panjang. Saudara. Okey. Nak senang abang lah. Saudara Kalau pun boleh adik, kalau adik pun boleh juga. Tapi biasanya letak perkataan kecil. Abang kecil yang ni. Akhi as-saghir. Faham? Okey. Akhi as-saghir. Tambah kecil. As-saghir, alif sad, alif lam sad, ghain ya ra. Sadiqi. As-saghir. Maksudnya adik lah. Okey. Nah. Ikut Ustaz baca untuk hafalan. Hada akhi huwa mudarris. Hadza akhi mudarris. Hadihi ukhti hiya mudarrisah. هذه هي مدرسة أختي يا Ahlan wa sahlan. أهلا وسهلا Okey, bagus. Hada sadiqi huwa talib. هذا صديقي هو طالب Hadihi sadiqati hiya talibah. هذه هي طالبة Ahlan wa هي sahlan. طالبة Ahlan wa أهلا وسهلا Okey, kita ada 5 minit berbaki. Yang lain boleh hafal. Yang nak tasmi' pun boleh tasmi' terus sebab senang. Ya, tasmi' ni maksudnya tak tengok hafalan lah. Ayo. Tadi yang Ustaz dah bagi waktu tu, Nurulisia dan juga yang lain-lain ada nak hantar tasmi' tak? Dah ready belum? Ready lah Ustaz. Panjang ini. Panjang. Okey. Ustaz bagi tips dia macam mana nak kita kenalkan abang dan juga kakak. Yang mana abang saya, kakak saya adalah seorang guru. Lepas tu macam mana saya nak kenalkan kawan. Kawan lelaki dan juga kawan perempuan. Yang mana dia orang berdua ialah seorang pelajar. Lepas tu yang jawab senang je. Salam, selamat berkenalan. Okey, ada yang dah ready? Tunggu Muhsin ke? Mana tahu dengan Akhi Munawir. Mana tahu dah ready ni. Ready. Ready, ya Allah, bismillah. Tanpa tengok buku kan? Now. Tenang je, ini abang saya, dia seorang guru. Ini kakak saya, dia seorang guru. Selamat datang. No. Tak apa, kita ada lagi 3 minit. Jangan risau. Ustaz, Tiga Ustaz. saya cuba Ustaz. Siapa cuba? Tira Fida, boleh? Ya Allah. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Haza akhi huwa mudarrisi. Haza akhi huwa mudarris. Hazihi ukhti hiya mudarrisah. Jawapan dia, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Hiya sadiqi huwa Haza sadiqi huwa tabibun. Hazihi sadiqati hiya tabibah. Ahlan wa sahlan. Bagus, Masya Allah. Senang je kan? Okey, siapa lagi yang sudah ready? Ustaz, sorry. Tolibah ke Tobibah? Sorry, saya tak pandai. Talibah. Belajar. Tadi Ukhti Rafidah kata doktor Masya-Allah. Khair insya-Allah, tak ada masalah. Sebenarnya kalau tukar-tukar pun boleh, tapi yang penting dua-dua samalah supaya kita nampak kalau jurutera. Kalau doktor. Kalau apa lagi pada itu pelajar, guru. Okey, siapa Akhi Munawir nak cuba? Bismillah. Hadza ahi mudaris. Hada akhi huwa mudarris. Hadza ahi huwa mudaris.
Hadhihi ukhti hiya mudarrisah. Ahlan wa sahlan. Hadza sadiki huwa talib. Hadhihi sadiki hiya talibah. Kalau perempuan, Ahlan wa sahlan. sadiqati, kawan perempuan saya. Hadhihi sadiqati hiya talibah. Ahlan wa Ahlan wa sahlan. sahlan. Okey, bagus. Masya Allah, tahniah, lancar, senang je kan? Okay, yang lain. Abdul Razak macam nak cuba? Oh, Hazim nak cuba? boleh Ustaz. Boleh. Tafadhal. هذا أخي هي مدرس هو. هذا sorry. أخي هو. هذا أخي هو مدرس. هذه صديقتي هي مدرسة. هذا أخي, هذه صديقتي. Okey, sorry. dia هذا أخي هو مدرس. هذه أختي هي مدرسة. هذا صديقي هي طالب. هو طالب. Dia lelaki. هو طالب. هذه صديقتي هي طالبة. Tertinggal cara jawabnya je. هي طالبة. أهلا وسهلا. Okey. Itu sahaja. Nah. Bagus. Siapa tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Tunggu Mohsin belum cuba lagi. Nah, tapi kita bagi Aliyah dulu. Kita bagi Aliyah dulu. Dia dah angkat tangan. Nah, tafadhal. Haza akhi huwa mudarris. Haza sadiqati. Hazihi sadiqati huwa muhaddisun. Hiya muhaddisun. mudarrisatun. Hazihi ukhti hiya talibah. Mula-mula abang kakak dah settle dah, sekarang kawan. Hazihi sadiqati. Hiya lelaki dulu, baru perempuan. Lelaki dulu. Hazihi sadiqati. Hada sadiqi. Sorry. Haza sadiqi. Huwa muhandisun. Hazihi ukhti. Hiya talibatun. Yani kalau dah muhandisun, yani muhandisatun. Okey. Kalau dah talibun, yani talibatun. Kalau dah talibatun, guna talibun. Faham tak maksudnya? Kalau kita ambil pelajar je. Kalau Ustaz saja buat yang sama supaya kita nampak lah yang lelaki macam mana, yang perempuan macam mana. Faham? Dan juga tak confusekan orang lain jugalah. Okey. Boleh semula Ustaz, semula. Boleh? Okey. Boleh. Tak apalah. Orang lain pula. Orang lain pula. Okey. Akhi Tengku Mohsin, ya Allah. Hadza akhi huwa mudarris. Hadhihi ukhti hiya mudarrisah. Ahlan wa sahlan. Aywa. Hadza sadiqi huwa talib. Hadhihi sadiqati hiya talibah. Ahlan wa sahlan. Bagus. Masya Allah. Lancar. Okey, lagi siapa nak cuba? Saya Ustaz. Siapa tu? Oh, Tina Malaysia. Boleh dah? InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Bismillah. Hadza akhi huwa mudarris. Hazihi ukhti hiya mudarrisah. Ahlan wa sahlan. Hadza sadiqi huwa talib. Hazihi sadiqati hiya talib. Ahlan wa sahlan. Talibah. Hazihi sadiqati hiya talibah. Ahlan wa sahlan. Okey, lancar. Santi. Naam. Siapa lagi? Abdul Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza akhi huwa
mudarris. Hadza ukhti Hadihi. hadhihi ukhti hiya mudarrisatun. Hiya mudarrisatun. Hadza sadiqi huwa muhandisun. Hazihi sadiqati hiya muhandisatun. Macam, tamam, bagus. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Okay, nah. Okay, ini adalah contoh lah dia guna perkataan lain selain daripada talibun, talibatun. Nah. Okay, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sampai sini dulu. Yang lain, kita akan dengarkan daripada anda semua, insya-Allah. Cuma yang dah antara hafalan ni, insya-Allah Ustaz akan kita akan buat latihan perbualan lah. So besok sama juga macam hari ini, dan Alhamdulillah anda semua dah nampak macam mana Ustaz pecahkan grup. Dan daripada pecahan grup tu anda dengarkan seperjuangan sama-sama nak lancarkan perbualan. Jadi sekarang ni akan tambah lagi satu lah besok. So akan ulang juga daripada benda yang sama macam semalam, macam hari ni. Hiwar 1, hiwar 2. Lancarkan. Tambah lagi satu, hiwar 3. Nah, jadi insya-Allah nanti, mana Ustaz nak tulis ni? Nah. Nanti bukan sahaja tanya nama, tanya khabar, bukan sahaja tanya dari mana, tanya adakah orang sekian, tapi nak perkenalkan keluarga atau kawan juga. Okay? Yang mana Ustaz akan tunjuk demo besok lah. Lepas tu pecahkan grup, lepas tu ulang banyak kali sampai lancar. Yang paling penting, sampai tak perlu tengok pada buku. Sebab yang tu paling utama. Macam mana saya sudah sedia untuk cakap ayat-ayat yang basic. Sebab daripada dah ada basic, senang nanti nak tambah perkataan lain. Okay, tambah konteks yang berbeza atau Ustaz kata level 2. Okay. Sebab apa yang kita buat ni ulang banyak kali sebab nak sediakan diri anda semua untuk ke tahap lebih tinggi atau lebih tepat lagi level 2 lah, insya-Allah. Baik, ada soalan? Ustaz, tengok jadual macam Khamis tak ada kelas. Ada Ada. Kenapa tak ada pula? Kita kelas dari hari apa sampai Isnin sampai Jumaat. Isnin sampai Jumaat. Okey, baik. Nah, 5 hari straight. Nah. Sabtu Ahad je cuti. Ustaz, puasa nanti pukul 11 ya? Tak, itu VVIP. Nah. Oh, okey. Itu kelas VVIP lain. Kelas VVIP lain. Yang ni kelas bahasa Arab. VVIP tu kita Rabu, Jumaat. Isnin, Rabu dan juga Jumaat. Betul. Okey. Nah. Ustaz, kelas VVIP tu untuk siapa? Nama saya ada dalam grup tu? Ada tak? Sebab Ustaz, kadang ada yang terlepas pandang untuk masukkan grup. Kalau ada yang tak masuk lagi, bagitahu. Tak, saya masuk. Maknanya maksudnya apa? Saya ada dalam grup tu saya salah tengok jadual grup tu. Tak, dia macam ni. Tak silap, kalau anda setiap kali join kelas bahasa Arab, apa-apalah yang kelas bahasa Arab bawah kita akan sediakan kelas percuma, contoh macam tadabbur, hadis dan juga sirah anbiya. Yang itulah kelas VIP yang dalam tu. Ini lain. Okey. Jadi itu cerita dia. Okey. Okey, jadi sampai sini dulu kelas kita, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang kurang dari saya sendiri. Kita tangguh dengan tasbih.